Sekali pandang memang nampak macam iPhone 70 Pro kan, tapi sebenarnya bukan. Mana taknya anda tengok dia punya rekaan dekat bahagian atas ni kan, bahagian bawah ni, kemudian dia punya metal dia dekat sini kan. Bukan. Warna ori ni pun saling tak tumpah. Ini ialah Honor 600 Pro. Sebenarnya untuk Honor 600 Pro kali ni dia memang bawakan aura flagship tau. Sebab apa? Sebab dia berbeza dengan Honor N series yang lain. Contoh macam Honor 400, Honor 200, itu ialah Honor yang mana di tahap mid range lagi. Kali ni untuk Honor 600 Pro ni dia dah naik taraf ke flagship. Mana taknya sekarang dia ada kamera 200 megapiksel, sensor yang besar. Jadi bila ada sensor yang besar, dia punya pencahayaan tu lebih masuk banyak. Dan bila cahaya banyak masuk kat sini, anda akan dapat sebuah gambar yang lebih jelas, lebih bagus, kemudian dia tak bersemut. Maksud saya kat sini, dia tak noisy kalau anda tangkap pada waktu malam. Jadi itulah pentingnya bila ada sensor besar dekat anda punya smartphone. Dan kalau saya cerita tentang Hakout, mungkin anda pernah tahu kan, Hakout ni ialah kualiti studio. Sekali tangkapan anda tu memang sangat cantik. Tapi benda tu dah ada dekat Honor 400 dan juga Honor 200. Tapi untuk Honor 200 Pro kali ni dia dah macam lagi power. Dia tak perlukan masa proses yang terlalu lama. Dan kali ni mereka ada AI, dan AI yang paling saya suka iaitu Image to Video 2.0. Apa yang dia boleh buat? Okey, tak kira anda ada satu gambar, dua gambar maupun tiga gambar, anda boleh gabungkan sendiri. Kemudian anda boleh jadikan dia AI. Anda letak je prompt apa yang anda nak. Dia menari ke kan, dia buat benda ke, macam-macam. Nak buat kucing anda bercakap pun boleh menggunakan smartphone ni. Dan yang saya suka juga yang mana dia masa proses dia AI ni, dia tak perlu masa yang lama tau. Macam anda pergi kat website kan, 10 minit lah apa ya. Ini kurang ni pada 5 minit. Sekitar 1-2 minit saya dah dapat generate. Itu yang best tu. Cumanya satu benda yang akan buat kita fikir 2-3 kali bila beli smartphone Android ni ialah kita tak boleh nak berkawan dengan kawan-kawan yang pakai iPhone. Sebabnya ekosistem Apple tambah-tambah yang AirDrop tu kan, itu yang paling dibenci oleh pengguna Android. Sebab nanti mereka nak tangkap gambar, nak hantar kat kita ni macam, alah, phone Android mana ada AirDrop kan, hantar kat WhatsApp boleh tak? Tapi pecah nanti. Sebenarnya sekarang dah tak ada masalah untuk Honor yang mana anda boleh lagakan dekat bahagian atas ni dengan iPhone kawan anda tu untuk share file. Ianya dipanggil sebagai One Tap Share. One Tap Share ni memang sangat mudah. Kalau anda ada Mac pula kat sini, mungkin dia susah sikit sebab anda kena install Honor Workstation. Tapi yang bagusnya anda just drag and drop sahaja. Anda install sekali, tapi selepas tu kerja dia menjadi mudah. Dan senang cerita, phone ni sebenarnya dah boleh berkawan dengan phone-phone lain yang Apple tu. Jadi anda tak rasalah terpinggir bila gunakan sebuah Android. Jadi bila dah boleh berkawan dengan Apple ni, mesti nak prestasi yang mengagumkan kan. Okey, smartphone ni dia ada chipset flagship iaitu Snapdragon 8 Elite. 8 Elite saya boleh katakan dia memang kali select dan boleh buat multitasking. Gaming pun boleh layan game-game yang berat. Anda nak main Genshin Impact, WoWA, Mobile Legends tu perkara biasalah untuk smartphone ni kan. Jangan risau dengan ditambah bateri dia yang besar. Bateri yang hadir kat sini itu 7000 mAh. Kalau iPhone tu dia just sekitar 4200 mAh, yang mana macam hampir 2 kali ganda besar dekat Honor. Tapi mungkin anda sedang fikir sekarang kan, alah flagship bateri besar, tak boleh juga Android kan. Apa lagi dia boleh buat? Satu benda yang memang tak pernah ada dekat iPhone tapi dah ada lama dekat phone Android, terutamanya Honor. Dia ada pengiktirafan IP69K. Okey, setakat kena air percikan biasa-biasa, debu-debu tu dia memang tak ada masalah. Tapi kita nak bincang benda-benda yang lebih ekstrim macam tekanan air kan, termasuk terendam selama sebulan dalam air kan. Perkara ni memang agak penting lah. First kali sebab apa? Sebab Honor sekarang dia cover untuk water damage. Jadi tak ada masalah kalau masuk air dalam ni, anda still lagi boleh claim waranti dalam masa yang ditetapkan.
Kemudian pula, dia bukan IP69K yang biasa. Kalau katalah skrin anda crack kat sini pun, anda dapat replacement secara percuma. Jadi bila dah ada phone ni, anda sebenarnya tak perlu risau langsung lah kalau rosak ke, kalau pecah ke, masuk air ke, memang worry free selama setahun at least. Dan satu lagi features yang kita tak pandang sangat lah benda ni, iaitu tentang flickering dia. Biasanya flickering kalau dekat iPhone sekitar 480Hz, tapi kalau dekat Honor ni, anda boleh dapat sekitar 3840Hz. Yang mana sebenarnya kita nak senangkan cerita, bila anda main phone ni, anda main lama-lama, anda takkan rasa pening dan sakit kepala. Anda punya mata pun tak cepat penat bila tengok skrin. Itu yang penting sebenarnya. Walaupun anda tak perasan, tapi benda ni lama-lama anda akan rasa. Dan satu benda yang saya rasa bila saya main phone ni, saya rasa mengantuk pada waktu malam, iaitu tentang ciri AI dia. Circadian Night Display yang ada kat sini, yang mana dia boleh meningkatkan melatonin sehingga sekitar 20% macam tu lah. Senang cakap, bila anda layan phone anda waktu malam tu kan, anda tak rasa macam terlalu aktif lagi. Anda main-main phone, tiba-tiba rasa mengantuk disebabkan AI yang ada dekat sini. Akhir kata kat sini, kalau anda beli untuk Honor C100 Pro ni, memang dah naik sikit lah daripada sebelum ni kan. Sebelum ni kalau disebabkan mid-range, jadi kalau dah flagship ni memang mahal sikit, iaitu sekitar harga RM3,000. Kalau ada rebate apa semua, mungkin anda boleh dapat sekitar RM2,899. Tapi kalau nak banding dengan iPhone 70 Pro dengan harga sekitar RM5,499, memang boleh katakan hampir seganda juga. Walaupun nampak sama dari segi rekaan, ada button dia AI dekat sini kan, tapi jauh bezanya. Macam anda boleh dapat fungsi kalis air IP69K dekat sini kan, bateri dia besar, spesifikasi pun mantap dekat sini. Tapi saya tak pastilah kalau anda rasa iPhone still lagi the best. Apa kata anda komen kat bahagian bawah pendapat anda. Saya nak tahu juga kan, sebab saya rasa Honor C100 Pro kali ni memang next level. Dia bukan naik taraf dari segi gambar saja, tapi sekarang dia punya powerful dia dari segi chipset tu pun dia naik taraf. Pendapat anda tinggalkan komen kat bahagian bawah, dan macam biasanya like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.